Tuan-tuan dan puan-puan, keselamatan anda adalah keutamaan kami di Columbia Asia. Sila berikan sepenuh perhatian ketika kami menerangkan tata cara penggunaan elektrik kerana ia mungkin berbeza dari yang lain. Sentiasa periksa keadaan kabel kuasa dan pastikan tiada kerosakan. Gunakan kabel kuasa grade perubatan atau kabel kuasa label yang diluluskan SIRIM untuk peralatan perubatan atau elektrik. Jika berlaku kerosakan atau percikan api, sila panggil juruteknik untuk bantuan. Di hospital, setiap soket kuasa mempunyai warna tertentu. Warna putih untuk peralatan umum, warna merah untuk peralatan separa kritikal, dan warna kuning adalah untuk peralatan kritikal. Sila berikan keutamaan penuh kepada peralatan yang sangat memerlukan. Elakkan menggunakan peralatan elektrik seperti ini, dan ini. Tindakan kecil yang cuai boleh membawa padah yang besar. Bahaya elektrik bukan bergantung kepada voltan tetapi kepada arus yang bocor. Arus yang kecil juga boleh membawa padah, terutamanya kepada pesakit yang disambungkan kepada beberapa peralatan pada satu masa. Keselamatan elektrik di hospital adalah tanggungjawab bersama. Amalan yang betul dapat mencegah kemalangan dan menyelamatkan nyawa pesakit serta pengguna. Astagfirullahaladzim. Macam apa je lah. Puan sakit apa ni puan? Sakit hati. Siapa buat? Friend saya buat. Oh friend. Sejana. Kalau sedih je. Tengok kamu bilik-bilik. Nampak tu. Step 1, action.